Seorang warga Malaysia ditahan menyeludup dadah di Makau. Suspek berusia 24 tahun itu ditahan di lapangan terbang antarabangsa Makau baru-baru ini. Hasil pemeriksaan ke atas bagasi suspek membawa kepada penemuan 49 tin sardin berlabel pestuna yang dibungkus bersama biskut. Ujian forensik mengesahkan kandungan tin tersebut adalah dadah jenis heroin seberat 2.98 kg. Nilai rampasan pula dianggarkan mencecah kira-kira 2.09 juta ringgit. Siasatan mendapati suspek direkrut oleh sindiket di Malaysia dan hanya diupah sekitar RM3,026 untuk menyelesaikan penghantaran dari sebuah negara Asia Tenggara itu. Dan pada itu, usaha menjejaki ahli sindiket lain yang masih bebas kini giat dijalankan.